Sepanduk dan jeritan, 3 pemuda direman 3 hari. Ketua Polis Kuala Lumpur, Fadil Marsus, mengesahkan bahawa 3 lelaki yang mengganggu ucapan bos SPRM pada forum minggu ini telah direman 3 hari untuk tujuan siasatan. Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Azam Baki sedang berucap di Majlis Wacana Ilmiah Perdana yang diadakan pada hari Selasa di World Trade Center apabila sepanduk dipamerkan di Dewan bersama dengan beberapa jeritan yang ditujukan kepada Azam. Kalau spanduk dan beberapa jeritan boleh membawa kepada reman 3 hari, apakah hukuman untuk mereka yang terlibat dengan mafia korporat? 2 daripada mereka yang memprotes memakai baju T bertulis Mandiri. Hamdin, Nordin dan Fakrul Razi Khairul Rijal mewakili Pusat Pembangunan Rakyat Mandiri. Manakala Asalunul Akmal Sulam daripada Liga Mahasiswa Malaysia. Demonstrasi terhadap Azam telah dirancang untuk diadakan di Dataran Merdeka pada 25 April ini. Ini berhubung tuduhan bahawa Azam mempunyai pemilikan saham berlebihan dan penglibatan dengan mafia korporat. Dijangka lebih banyak tindakan akan diambil untuk meningkatkan awareness berkenaan protes besar pada penghujung bulan ini. Kami dari kuasa mengharapkan semua yang akan hadir sila naik train ke KL untuk mengurangkan penggunaan bahan api. Batik optional.